Apa maksud Puan masuk Baitul Mal jadi halal, lepas tu baru boleh keluarkan ke? Adakah maksud Puan kita transfer duit tu ke Baitul Mal, kemudian kita nak keluarkan duit daripada Baitul Mal tu ke atas diri kita sendiri? Kalau Puan tahu, Baitul Mal adalah tempat untuk kita kumpul harta umat Islam, yang bersih, yang tak bersih, dan kemudian kita agihkan kepada orang yang memerlukan. Orang yang memerlukan tak semestinya orang Islam. Okey. Dan Baitul Mal ni dia akan pilih sendiri siapa yang dia nak bagi harta tersebut. Melainkan kita ni orang yang susah, jadi kita pun pergilah minta dekat Baitul Mal. Tapi kalau kita dah sampai tahap boleh bagi harta pada Baitul Mal, maksudnya kita adalah orang yang senang. Okey. Kalau Puan tengok orang yang pernah ambil hibah